Guys, baru-baru ni dilaporkan ada seorang pelanggan restoran dekat Damansara yang mengadu dia ni ternampak macam ada handphone tengah rekod masa dia ni dekat dalam toilet. Scary kan? Macam mana dia ternampak? Sebab dia ni terperasan macam ada bunyi orang bersiul, seolah macam nak bagi dia ni tengok ke arah ventilation fan tu. Waktu dia tengok ke arah fan tu, dia terperasan macam ada handphone yang tengah duk rekod masa dia ni dekat dalam toilet tu. Aduh, jangan cakap akak-akak. Abang yang dengar ni pun dah meremang tau pasal ni. Korang tahu tak siapa punya kerja ni? Berdasarkan report wanita ni, ia dipercayai dilakukan oleh staf yang bekerja dekat restoran tu. Aduh, binawai betul. Dikabarkan suspek dah pun dibekas, handphone dah pun dirampas, dan korang tahu tak apa polis jumpa dekat dalam handphone tu? 20 rakaman video wanita lain dalam tandas. Memang betul kan? Dan macam mana si binawai ni rekod? Apa yang dikongsikan dekat threads, kedudukan ventilation fans ni dikatakan agak rendah dan mudah untuk diakses lah. And most of customers kat sini memang share yang restoran ni memang popular lah, dan tandas dia bersih je, so macam tak ada ragu-ragu pun kan. Cuma dikatakan location dekat belakang, dekat ventilation fan tu gelap dan ada macam tangga yang mudah untuk dipanjat. Hai, naya betul ya. Restoran ni actually dah respon yang diorang ni akan bagi kerjasama yang penuh untuk siasatan. Okey lah tu kan. Cuma itulah, memang ramai orang gila dalam dunia ni guys. So memang takut lah pula kan, sebab kita tak naklah isteri kita, anak perempuan kita ke jadi mangsa kan. Tu video kot, mau dia buat benda yang dijual ke apa, memang scary kan. Mangsa ni kesian pula, tak pasal berdepan dengan isu-isu psikologi. Sebab yelah, semua orang tak boleh terima kot benda ni. Semua orang. Mohon pihak berkuasa kenakanlah hukuman sekeras-kerasnya dekat pelaku, sebab dah banyak sangat kes-kes macam ni dilaporkan. Hati-hati guys.